Haji bukan sekadar sampai ke Mekah. Perjalanan haji sebenarnya bermula dalam hati. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak semua orang yang sampai ke Mekah akan pulang sebagai haji yang diterima. Dan yang lebih menyedihkan, ada orang yang sudah sampai ke Mekah tetapi hajinya tidak mengubah apa-apa pun dalam hidupnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah tanda haji kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan apakah yang sepatutnya berubah dalam hidup kita selepas pulang daripada haji nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Dan menjadi kewajipan manusia terhadap Allah ialah mengerjakan haji ke Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Ali Imran ayat yang ke-97. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ramai yang menyangka apabila dia menerima surat tawaran haji dan apabila namanya tersenarai sebagai jemaah haji pada tahun ini, maka dia telah berjaya. Tetapi hakikatnya perjalanan haji dia belum bermula lagi sebenarnya. Apa yang berlaku tu bukan tanda kita sudah sampai, tetapi tanda bahawa kita baru sahaja dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak memanggil semua orang, tetapi Allah memanggil siapa yang dia kehendaki. Dan tidak semua yang dipanggil akan pulang dengan gelaran haji yang mabrur. Tetapi tuan-puan, di tanah suci saya melihat pelbagai wajah manusia. Ada yang menangis kerana rindu kepada Allah, ada yang menangis kerana terlalu penat dan letih dalam beribadah, ada yang tersenyum kerana bahagia, dan ada juga yang marah, kecewa dan hilang sabar kerana keadaan tidak seperti yang dia bayangkan. Di situlah saya belajar satu hakikat yang sangat besar. Haji bukan sekadar perjalanan fizikal. Ia adalah perjalanan hati, jiwa dan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadis baginda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsukh raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah, lalu dia tidak berkata dengan kata-kata yang kotor dan tidak baik, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan haji bukan hanya pergerakan tubuh, tetapi penjagaan akhlak dan hati. Tuan-puan, kesilapan paling besar sebagai jemaah haji apabila dia terlalu sibuk dan bertanya, apakah yang perlu aku buat? Tetapi dia lupa bertanya, siapakah aku perlu jadi? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kamu, tetapi dia melihat kepada hati kamu. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Dia tahu cara melontar jamrah, tetapi dia belum tahu bagaimana melontar ego dan nafsu dalam dirinya. Dia tahu cara bertalbiyah, tetapi belum tentu dia benar-benar memahami erti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, haji adalah perjalanan kembali kepada Allah. Allah berfirman, thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang ramai bertolak dan mohonlah keampunan kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 199. Di Arafah kita belajar tentang pengakuan, tentang taubat, tentang air mata seorang hamba. Di Muzdalifah kita belajar tentang sabar dan redha. Dan di Mina kita belajar tentang perjuangan melawan nafsu dan bisikan syaitan. Tuan-puan, haji yang diterima bukan dinilai pada sejauh mana perjalanan kita ke Mekah, tetapi dinilai pada sejauh mana perubahan kita selepas kita pulang. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dalam nasihat kali ini, insya-Allah saya tidak mahu tuan-puan tahu cara mengerjakan haji, tapi saya mahu tuan-puan tahu, faham kenapa kita dipanggil menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana haji yang sebenar bukan bermula di miqat, tapi haji yang sebenar bermula daripada hati, bagaimana kita bersedia untuk pergi haji. Dan haji yang diterima bukan berakhir di Mina, tetapi berterusan hingga akhir hayat kita. Moga Allah menerima ibadah haji kita. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan mengurniakan kepada kita haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.